Proper maintenance untuk memiliki sebiji SRK 250R ni. Kalau korang nak tahu, stay tengok video ni sampai habis. Harga bulanan untuk SRK 250R ni lebih kurang dalam RM246 per bulan. Untuk kos servis minyak hitam dia anggaran lebih kurang RM100 2 bulan sekali ataupun 3,000 km. Untuk full tank dia 12.5 liter anggaran lebih kurang RM60 ke RM70 sebulan. Untuk road tax dia RM50 and insurans dia anggaran dalam RM600. So sebulan tu korang kena prepare dalam RM54. So total dia anggaran dalam RM400 sebulan lah kalau untuk membeli sebiji motor ni. Tak mahal pun. Motor pun dia 50. So untuk kos warranty dia pula, jom kita tengok. Untuk tayar dia one set lebih kurang dalam RM400.5. Untuk meja servis dia pun lebih kurang RM400 lebih ke atas. Untuk spoket rantai dia lebih kurang RM200.5 and untuk brake pad dia lebih kurang dalam RM50. So total kos warranty dia lebih kurang dalam RM1,150. So sebulan tu kau prepare lah dalam RM90 pun cukup lah. Setakat emergency fund je pun. So kalau korang berminat dengan SRK 250R ni, korang boleh tekan plan kat bio ataupun PM je kita orang nombor. Nanti kita orang kasi details and jangan lupa like, comment, share, follow kita orang untuk video seterusnya. Ciao.